SKV ni dia pernah ambil kos apa? Sama lah kan perniagaan ni banyak cakap. Marketing ada, HR ada, accounting ada. Semuanya okey. Aku takut lah nanti kita salah pilih kos. Nanti masa universiti sekali kau tak minat. Takkan lah. Macam nanti kau belum tentu sesuai kan? Tidak. Hai korang. Hai. Dari jauh aku nak baca special. Kenapa ni? Alia, kami ni confused nak pilih aliran apa nanti. Banyak sangat pilihan. Kita orang dah request perniagaan KV. Tapi tak tahu nak ambil aliran apa nanti. Actually, sekarang ada sistem untuk kerjaya perniagaan tau. Sistem apa tu? Contohnya, sistem ni bantu korang kenal minat skill, personality. Lepas tu dia cadangkan bidang yang sesuai untuk korang. Serius lah macam mana tu? Okey weh. Memang bantu gila. At least sekarang aku adalah direction sikit-sikit. Sebab tu Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurmia Humaira binti Nasir Ilmi. Ini kawan-kawan saya, Alia Sofia, Loman Takif dan Izzati Galisha. Kami di bawah bimbingan Puan Zorina binti Abdul Wahab dan kami dari KV Tengku Puan Hamzah dan Tengku Pahang. Projek kami yang bertajuk Business Career Analysis merupakan satu kuis bina kerjaya yang dibangunkan khas untuk membantu pelajar dalam mengenal pasti minat, personaliti dan kecenderungan mereka dalam bidang pengurusan perniagaan. Latar belakang projek ini tercetus apabila ramai pelajar masih keliru dalam memilih bidang kerjaya yang sesuai dengan diri mereka. Ada pelajar yang kurang mengenali potensi diri dan tidak mendapat pendedahan yang jelas tentang peluang kerjaya dalam bidang perniagaan. Oleh itu, kami menghasilkan kuis ini sebagai satu platform yang mudah untuk pengguna membuat analisis tentang hala tuju kerjaya mereka sendiri. Kuis ini merangkumi beberapa aspek seperti gaya kerja, minat kerjaya dan kecenderungan bidang seperti pemasaran, keusahawanan, kewangan dan sumber manusia. Melalui jawapan yang diberikan, pengguna dapat mengetahui bidang yang sesuai dan minat dan kemampuan mereka. Bonus ini membela pembeli belajar mengisi maklumat melalui Google Form. Dana terima akan disusun analisis pada data yang telah diurus. Seterusnya, data akan dianalisis menggunakan formula IF dan usul bagi melakukan projek yang diperlukan. Akhir sekali, maklumat atau keputusan akan dihantar semula kepada pelajar melalui jurnal. Baiklah, saya akan menerangkan tentang ciri-ciri dan kelebihan-kelebihan sistem yang telah kami hasilkan. Saya akan pergi kepada ciri-ciri terlebih dahulu. Ciri-ciri yang pertama ialah sistem yang dapat menganalisis minat, gaya dan kecenderungan pelajar berdasarkan konsep RIA SEC. RIA SEC ialah kod singkatan bagi 6 jenis personaliti utama dalam teori kerjaya Holland. Ia merangkumi R, realistic, I, investigative, A, artistic, N, social, E, enterprising dan C ialah conventional. Ciri-ciri yang kedua pula ialah memberi pendedahan tentang hala tuju kerjaya dalam bidang TVET, khusus pengurusan perniagaan. Akhir sekali ialah cadangan kerjaya secara automatik. Seterusnya saya akan membentangkan tentang kelebihan-kelebihan sistem yang telah kami hasilkan. Kelebihan yang pertama ialah fokus kepada pelajar TVET. TVET merupakan singkatan bagi Technical and Vocational Education and Training. Yang kedua pula ialah gabungan kuis interaktif dengan analisis kerjaya khusus dalam bidang perniagaan. Akhir sekali dapat memberi laluan kerjaya secara automatik berdasarkan minat dan kecenderungan. Pelajar perlu tekan link Google Form yang diberi dan jawab semua soalan. Di dalam Google Form ini mengandungi soalan minat, gaya dan kecenderungan bidang. Dengan itu, tim kami akan melihat respon daripada pelajar. Kemudian, tim kami akan menganalisis data menggunakan Excel. Selepas itu, kami akan menukarkan respon pelajar kepada skala 1, 2, 3, 4 untuk menganalisis data. Kami akan mengira keputusan menggunakan formula sum di aplikasi Excel. Video ini menunjukkan cara kiraan bagi minat real asset dan 4 bidang kerjaya utama. Setelah mengira keputusan, kami menggunakan formula if di Excel bagi menentukan jumlah yang paling tinggi. Kami juga menggunakan formula if pada 4 bidang kerjaya utama untuk menentukan jumlah yang paling tinggi. Selepas mengenal pasti kecenderungan pelajar, kami mencipta satu kad keputusan untuk diemailkan kepada pelajar. Langkah yang terakhir ialah kami emailkan keputusan kepada pelajar. Turut dilampirkan kad keputusan yang telah kami hasilkan. Berdasarkan kuis analisis bisnes karya saya yang saya telah jawab sebelum ni, saya mendapati bahawa saya cenderung terhadap kerjaan tersusun dan teratur. Selain itu, saya mempunyai kecenderungan yang tinggi dalam bidang usahawan. Menurut saya, kuis ni okey lah untuk di-take korang punya kecenderungan terhadap bidang-bidang yang korang minat. Berdasarkan kuis bisnes career analysis, saya mempunyai kecenderungan yang tinggi dalam minat
penyiasat, di mana saya suka berfikir, mengkaji, menyelesaikan masalah. Selain itu, saya mempunyai kecenderungan yang tinggi dalam bidang sumber manusia. Berdasarkan keputusan dari kuis bisnes career analisis saya mempunyai kecenderungan yang tinggi dalam minat realistik seperti pekerjaan individu praktikal. Saya juga mempunyai kecenderungan yang tinggi dalam bidang keuangan. Baguslah kuis ni. Memang mantap lah. Terbaik.